Ya. Dia kenapa tu? Assalamualaikum guys, selamat pagi. Okey geng, aku hari ni turun IB. Sekarang aku berada dekat Pulau 9. Okey, sekarang kita ada dekat Pulau 9. Kita nak cari hasil dekat sini hari ni. Kita tengok macam mana guys. So semoga ada rezeki kita hari ni. Aku bersama dua orang sahabat. Halo. Hakimi dan Amir. Okey, mantap. So doakan kita guys, semoga ada rezeki hari ni. Amin. Strike pada padu. Mantap. Let's go. Sangkut ni tu. Lah, tadi kan dia dah naik frenzy dia. Makna dia ada area ni, ada gitu. Strike mantap mat. Oh, kasar. So Wih, ikan apa ni? Talang ke apa? Lain macam naik ke atas. Takkan jauh. Tapi aku ketuk tadi. Tapi boleh jadi juga kot. Tapi tak ada pula rasa dia ni. Talang ni. Ui, besar. Makan dia kata. Mantap. Kalau boleh tangguk je lah. Sikit tu. Alhamdulillah. Terbaik. itulah Mei orang cakap siap duduk rumah. Mantap guys. Ni aku marah betul lah kalau dah pakai tak reti nak tutup. Oh je. Bagi. Cukup ke tali? Yalah, oren pun aku bubuh hang IB hang ngam-ngam cok. Aku bubuh IB hang ngam-ngam. Oh. Oh, mantap. Good. Aku dah rasa dia patut tadi. Yang tengah sembang dengan hang. Oh, mantap. Ya. Alhamdulillah. Terbaik. Grut. Menggunakan setup Sensus Gondol Blue. Jig Marstion King Bait.
Mantap. Shadow. Alhamdulillah. Mantap Pak Abu. Saiz gorgon. Jig Candisauri Chrome 28 gram. On UL. Sensus Viking. Dan sensus braided Mojiko kali 8 10 LB. Mantap. Ui. Talang ni aku rasa. Ke GT? Nekan? GT ni aku rasa. GT. Dia ambil macam karau. Dah. Dia ketuk. Lepas tu hilang. Dia naik atas. Aku rasa free. Aku karau tu baru dia lari. Mana dia? Oh ya tu. JT. Makbul juga. Apa? Pulau Makbul lah? Pulau Makbul. Keren. Yes. Mantap. Ya. RM9. RM10. Ush, dalam ini lah. Nampak jauh tu. Jauh. Mana borong tu? Borong ni kat mana borong? Ya, dia tunggu aku ni. Tak apa. Tak kisah. Siapa pun naik tak kisah. Tak kisah. Aku tak kisah. Siapa naik pun tak kisah. Mana dia? Nah, kalau aku kisah aku seorang dulu. Itulah Haji hitam lagi. Bahagia. Orang dah kata kami tak kisah. Aku rasa sebab aku pakai light jacket lah. Aku tak nampak Haji Haji. hitam lagi tu pakai. Lucut. Lucut. Jangan sebut. Jangan sebut tangguh. Kalau ada pun isi. Dia tak lawan. Dia rasa lucut. 2 kali lucut sebut tangguh. Ya memang. Tengah fokus kau ni. Kamu lah hilang fokus aku. Sini, makan sini. Remeh kamera. Makan sini kau. Tapi yang pasti bukan gerut-gerut tu. Sebab masa mula-mula jig tu tengah terseret, aku rasa dia batuk macam kisi makan tu. Lagi sekali. Ini kasar. Oh lu dia bawa. Ada benda dia bawa ni. Ada benda dia bawa ni ha. Lucut lagi bajang. Jangan sebut meh. Maaf lah. Walah. Kamu sengaja. Seletik apa-apa meh? Kamu tu sengaja.
So. Sorry, lentuk tu. Aduh. Kerapu. Tapi Ui, lagi. ni rekod sikit sekali. Padu-padu mantap. Awan tetap awan. Tiga kali bai dia ambil. Memang ni kena jig dia. Kemon lah. Aku pakai ni tahu. Aku tak kisah ni siapa-siapa benda. Aku dah apa? Kamu hati hitam dia saja. Boron. Moran. Aku tak dapat nak rembat ikan dia. Weh, jenah. Aku dah kata dah. Aku kata dah. Alhamdulillah, jenah on UL. Sensor Viking. Jig counter, jig counter. Candy Sauri. Mantap weh. Room. Mantap. 3 kali bang dia repeat. Pajang tak lekat. Ui, apalah tak lekat lagi aku punya. GT ni, aku rasa GT. Aku punya pun GT. Oh, ni kasar sikit, tolong. Mana tamu. Mana ni? Macam. Angkat rod sikit meh. Ha. Tu lah. Dia tengah lalu. Karau je baju ni. Alhamdulillah. Salah Bola sama masuk aku. kena juga. Ha, betul. Kena juga tadi. Nah, tekan. Sebab dia hook tadi pun teragak-agak. Ui, gila babi. Ketat sikit Rek. Dah tu. Habis lari ikan. Kosong. Tolak dia. Sampai hati dah. Uish, putus mat. Wih. Besar ni. Putus mat. Serius ah. Bukan. Aduh, lidah terbuka. Oi. Meh. Bawah meh. Ada meh bawah meh. GT ni. Karau sikit meh. Jauh sangat tu. GT.
Mantap, mantap, mantap. Alhamdulillah. Rapat sikit. Pegang batang depan, Rod. Alhamdulillah. Kamu lihat. Apa yang lucut tadi ya? Oh, talang. Talang. Sampai kangkang. Nyalih hali ya. Yang fly lepas tu berbelit dengan hamunya. Oh ya. Yeah. Maknanya short body tu memang berat dia. Kena ketuk juga cow. Ada ikan rupanya. Bajang betul, patutlah aku laju je. Tali keluar. Ini kelakor. Sila hongkong. Ini kelakor. Lucut. Jadi. Talang. Aku rasa talang ni. Dia ambil jig jatuh. Jatuh. Ni slow kan? Apa yang laju pula keluar Angkang. Lepas tu tak solid pula tu. Gear. Oh ya, nampak pasal memang dia ambil tu. Tangan pagi dia main casting. Apa? Cari di sini laju casting tu slow tak apa. Sebab aku kalau baling, jig aku tak Tak lekat. jig aku ke atas. Ada kat bawah. Tak lekat. Try duduk bawah. Main sotong kot. Boy. Rapat tepi tu main. Tambah pancik pakai spinning. Jerit macam tu. Macam pulau tu, dia mau cakap ada apa Mat? Caru dengan talang depan tu. Pulau tu. Pulau Batu Putih. Selalu orang main kutik caruk je tu. Bot tu main casting tu, casting pasjik. Tak ada tu. Bot besar, bot macam bot bottom. Ya. Sekejap dia lalu macam tu. Hilang. Ya. Suddenly they missing. Yeah, we don't know where they're going. Dah ni ketuk je lah. Hantar dia jenah. Baik, cantik. Cantik. Lagi. Dia duduk bawah bot tu. Tu kendur. Pelan-pelan. Turun tu pelan-pelan. Turun pelan-pelan. Turun tu pelan-pelan. Sebab turun ikut kelajuan hang karau. Tengok kat tali yang gimana, cantik. Turun ikut kelajuan hang karau. Cantik. Turun tu pelan-pelan. Lagi. Pam. Aku punya. Oh, mantap. Tali. Tarik. Balik ya? Yap. Yang tak faham tiba-tiba jenah orang tak faham.
Jom, naik balik. Ah, Kena. GT. Mantap, alhamdulillah. Ni GT. Alhamdulillah. Oh, talang. Dalam. Ganju. Kan ambil ganju aku. Ya. Dia kenapa tu? Tali hang, kan? Oh, dah naik dah. Ya. Dia macam melekat. Tak. Boleh kena ID, Mat. Boleh kena ID. Weh, bocor. Bocor. Angkat tali. Ganju dulu. Player. Player. Aduh. Astaghfirullahalazim. Mat, balik. Tak apa. Ni. Okey, geng. Aku sekarang on the way balik ke Port Lanchar. Sekarang daripada Pulau Sembilan, so kita terpaksa balik awal memandangkan jam baru pukul 6 lebih. Tapi kita terpaksa bergerak. Ikutkan tadi tengah gasak tadi. So hari ni ada benda kejadian yang tak diingini terjadi. Kita terpaksa balik. Okey. IP bocor. Chamber belah kiri. Terkena hook masa tengah naik strike ikan tadi. Ikan melumpuh tepi IP. So player kita. Okey, mantap. Semua masih senyum. Okey, geng. So doakan kami ya. Kami on the way balik, insyaAllah. Tak ada apa-apa. Okay, jumpa nanti di next video. Come on, let's go. Okay, alhamdulillah geng. Kita dah sampai dekat Port Lanchar. Bocor bang. Daripada Pulau Sembilan. Naya, mana dia? Bocor dia. Oh ni. Kat sini bocor. Nasib baik daripada Pulau Sembilan sempat sampai geng. Tengok sikit hasil. Padu-padu mantap. Alhamdulillah ada juga rezeki hari ni. Steady.